Cepatlah bayar. Cepat sikit. Naik bas pun lembab. Aku tak tahu kenapa aku rasa tak sedap hati. Orang lain nampak sangat teruja nak pergi treatment. Sepatutnya aku pun rasa benda yang sama. Tapi ada benda yang buat aku rasa takut. Aku harap aku boleh lalui treatment dengan tenang. Hai, ini kunci bilik awak. Awak satu bilik dengan Aisyah, Nina dengan Nami tau. Terima kasih. Sama. Maya. Kak baik aku ni. Hello? Mak, Maya penat, Mak. Maya tak tahan. Orang tak berhenti kacau Maya, Mak. Mungkin kawan-kawan Maya tu bergurau aja. Tak ada apalah. Mungkin, Mak. Engkau! Kau bagi tahu mak engkau Kau tak habis-habis kau muka kau tahu tak? Kau memang nak kena tau. Padam muka. Dia dah bagi mampus sebenarnya. Aku tak sangka mereka sanggup buat macam tu dekat aku semalam. Hai, apa salah aku? Takkan aku nak terus macam ni? Moga ada keajaiban berlaku untuk aku balas balik apa yang mereka dah buat. Sekurang-kurangnya hari ni lebih baik dari semalam. Wah, pada aku tengah feeling cantiknya. Cepatlah, lambat kan kau ni. Sampailah. Cepat sikit, kau turun tangga pun lambat ke? Weh, cantiknya tu. Jom pergi sana. Mana panas lah jauh. Alah, jom lah. Panas. Kau kenapa ni? Kau tercengang apa? Kutiklah sampah tu. Kau dengan sampah tak ada beza. Kenapa buku dah ada sini? Elok je lagi bukunya ni. Oi Maya, kau buat apa lagi tu? Tahu ni, buang sampah je. Ya. Kejap. Buku tadi ni. Luahkan semahumu. Kosong lagi buku ni. Tapi kenapa boleh ada kat tempat macam tu Kalau aku luahkan semuanya kat sini, okey juga kan?
Baik gila Penang weh. Bagi diskaun nak standar ni. Dah sedap. Jom, kita pergi mana ni? Pergi sana lah pula. Jom. Weh, tunggu aku dulu. Tunggu, Aduh! Syah! Weh! Engkau! Kau yang tak Syah kan? Dah. Tinggal ke je lah dia tu. Musahkan orang. Kalau betul lah, semua ni bukan kebetulan. Dah lama aku geram dengan Dina ni. Biar kali ni, dia pula kena. Weh, laparlah. Jom kita makan sini. Dina, kau pasal ni keluar masuk tandas? Tak tahulah weh, perut aku sakit. Sakit gila. Kau makan apa? Kau makan besok je kan tadi? Entahlah. Tahu aku. Aduh, sakitnya perut aku. Jadi, semua ni memang bukan kebetulan. Setiap kemalangan yang berlaku ni, memang ada kaitan dengan buku ni. Kau yang salah cari pasal dengan orang. Nah. Mi. Ma. Di. Weh, korang. Tadi, Nami yang kita nampak dekat lift tu, dia dah. Kenapa dengan Nami? Dia dah. Okey. Semua tolong bertenang, jangan bising dan tolong beri perhatian. Okey, saya tahu awak semua akan terkejut tapi salah seorang daripada kawan kita telah hembuskan nafas terakhir pada jam 9 malam tadi. Saya mohon semua untuk sedekahkan Al-Fatihah buat kawan kita. Nami. Cari pasal lagi dengan aku. Tengok apa dah jadi. Aku cuma nak korang faham apa yang aku rasa. Kita tengok pula siapa lepas ni.